So, kita akan tengok soalan 61. So, kat sini kita ada bracket FG tolak 3, bracket FG tambah 3. Okay, so first thing first, kita kena ingat formula ni lah. Bila kita ada dua bracket dan dekat dalam ada tambah, tolak dan ada huruf yang sama, which is sini A, sini B, dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, so ni memang formula dia. Kalau kita jumpa yang macam ni, bentuk yang macam ni, memang dia akan jadi macam ni lah. Alright. So, kita tengok kat sini kita ada dua bracket. Alright. Okay, ada dua bracket. And then, satu tolak. Okay. Satu tambah. Alright. Okay. So, maksudnya kita boleh tukarkan dia kepada bentuk ini. So, first thing first, kita kena tahu dulu which one is A and which one is B. Nampak sini ada A, sini ada B. Okay. So, this one will be our A. Okay. So, kita punya A adalah FG. Kita punya B adalah 3. Kita punya B adalah 3. Okay. So, sekarang kita nak gantikan dia ke dalam formula yang baru ni. A kita adalah FG. Okay, tolak ni kita akan salin balik. B adalah 3. Okay, and then kita ada kuasa 2. Alright, kuasa 2 ni untuk semua A. Okay, alright. So, kuasa 2, sini pun kuasa 2. Alright, so F kuasa 2 akan jadi F kuasa 2. G kuasa 2 akan jadi G kuasa 2. Minus 3 kuasa 2 akan jadi 9. So, inilah jawapan akhir kita. Senang kan?